Assalamualaikum dan selamat datang ke Solat Rasulullah Baca apa? Official. Allahu Akbar. Nabi tulis inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Dia kata bila baca sambung, ra tu kena bunyi. Allahu Akbaru kabira. Nak gabung pun boleh, tak nak gabung pun boleh. Berdasarkan pandangan saya, seeloknya baca satu versi, satu solat. Kerana tak boleh baca. Ngaji sikit BA Honda. Napa Siti. Nabi baca wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard selalu. Faham? Dok ni kita pergi baca kok. Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Apa lafaz doa iftitah ni? Tuan-tuan baca yang mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahih tak? Sahih tak hadisnya? Hadisnya sahih. Lepas tu kita sambung. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Betul? Yang tu sebenarnya hadis lain. So kita gabung dua. Kita gabung dua hadis dalam satu bacaan. Sebenarnya lafaz yang tadi yang kita baca tu satu hadis. So kalau kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup. Itu pun iftitah. Lepas tu kadang-kadang kita pelik, macam mana imam tarawih ni cepat sangat ni? Saya tak habis iftitah lagi dia baca Fatihah dah. Imam tu dia baca hadis. Iftitah sampai situ. Yang wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, ini doa lain. Doa iftitah juga, tapi hadis lain. Yang mana Nabi baca waktu lain. Ada hadis Nabi baca iftitah dengan lafaz yang saya baca tadi. Allahu Akbar kabira. Ada hadis Nabi baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ada hadis Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i was thalji wal barad. Itu pun doa iftitah kak. Ada doa, ada yang Umar baca, bukan tidak, ada hadis daripada Nabi tapi tidak sahih, sahih daripada Umar. Umar angkat takbir Allahu Akbar. Bismikallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Itu pun doa iftitah kak. Tapi Umar punya. So sebab tu doa iftitah ni dia ada banyak versi. Dia ada banyak versi. Ada versi macam ni, ada versi macam ni, ada versi macam ni. Boleh tak kita nak gabung? Macam tuan-tuan gabung? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian kata tak payah gabung. Sebab sahabat yang riwayat tu sahabat yang berbeza-beza. Menunjukkan Nabi baca dalam solat yang berasingan, baca tu pula tak gabung dengan yang lain. Tapi Imam Nawawi kata boleh gabung, tak ada masalah. So benda ni khilaf di kalangan para ulama fiqh. Nak gabung pun boleh, tak nak gabung pun boleh. Berdasarkan pandangan saya, seeloknya baca satu versi, satu solat. Kerana hadis menunjukkan demikian. Nabi tak gabung dua. Nabi tunjuk satu. Okey? Boleh? So kita hafallah doa iftitah yang lain. Yang paling pendek. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Pendek je. Takkan tak apa kot kan? Lagu Siti Nurhaliza yang baru boleh apa? Okey. Kita apa? Dan kalau kita dengar orang sebelah kita baca doa iftitah lain sikit pada kita, jangan kata, mazhab mana ni, tak tahu sesat ni. Jangan. Kerana hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Dicerita dekat kita Nabi SAW selepas takbir sembahyang, Nabi akan baca doa iftitah ini. Tuan-tuan, doa iftitah ni doa ada 11 riwayat bacaan. 11 dalam hadis. Hak kita duk baca, hak kita baca tu aja. Start daripada Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Tu pun bergaduh. Bergaduh apa? Bergaduh, ada orang kata kena baca Allahu Akbaru kabira. Pasal alif kaf ba ra tu ada baris dhammah. Dan kita baca sambung, kita tak boleh baca Allahu Akbar. Dia kata bila baca sambung ra tu kena bunyi. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira.
Tapi hak kita duk baca selalu Allahu Akbar kabira. Hak tu pun bertengkar tak mayang. Duk bertengkar tu je tak mayang. Okey? Baik. Yang tu bagi orang tajwid. Orang tajwid bincang, betul tak betul? Tapi kalau baca Allahu Akbaru kabira, selamat. Itu memang betul lah. Kalau baca Allahu Akbar kabira, betul tak betul? Pergi tanya ustaz tajwid. Okey? Baik, itu salah satu contoh bacaan doa iftitah yang kita duk baca. Ada yang dia start daripada Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillazi fatar. Dia start orang tu. Yang ni dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis ini sahih. Dia kata Nabi SAW baca apa? Allahu Akbar. Nabi tulis inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Allahumma hdini li ahsanil a'mal. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku amalan hak paling baik untuk aku buat. Tuan-tuan, Nabi minta. Nabi minta supaya Allah guide, supaya Allah pimpin, supaya Allah tunjuk Nabi supaya buat amal yang terbaik. Amal yang terbaik ni apa dia, tuan-tuan? Amal hak Allah ajak ni. Dan tu yang terbaik. Kalau kita lah ni hak terbaik apa dia? Amal hak Allah ajak, hak Nabi ajak. Itu hak terbaik. Nabi SAW dalam doa iftitah dia masukkan benda tu. Allahumma hdini li ahsanil a'mal. Ya Allah, bantu guide saya, tunjukkan kepada saya amalan yang terbaik. Wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjuk kepada saya akhlak yang terbaik macam mana. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada siapa boleh tunjuk amalan yang terbaik, akhlak yang terbaik melainkan Allah. Kalau orang main habang kat kita buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagu ni, belum tentu baik. Tapi kalau Allah habang, itu baik. Kalau Nabi habang, itu baik. Orang main habang kat kita ni, hang amalkan benda ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni, belum tentu baik. Kalau sekiranya benda dia habang itu tidak daripada Allah, tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq. Ya Allah, minta jauh daripada aku amalan yang tak elok dan juga akhlak yang tak elok. Minta, ya Allah, minta jauh daripada aku ni pergi buat amalan yang amalan itu pada Allah tidak elok. Minta jauh daripada aku ni akhlak yang akhlak itu Allah melihat tidak elok. Ya Allah, minta aku jauh daripada benda ni, daripada buat amalan tak elok, daripada berakhlak dengan akhlak yang tak elok. Dan tidak ada kuasa yang boleh menunjukkan amalan tak elok dengan akhlak tak elok ni melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, punya importantnya akhlak yang elok ni sampai Nabi SAW masukkan di dalam doa iftitah dia. Minta supaya Allah guide, tunjuk amalan yang benar dan akhlak yang benar. Nabi baca wajah tuwat hiya lillazi fataras samawati wal ard selalu. Faham? Dok mana kita pergi baca kok. Ini pandangan ulama. Sebab tu ada setengah orang dia tak baca ni. Dia baca wajah tu selalu. Faham? Kita mazhab Syafi'i sunat baca Allahu Akbar kabira dulu sebelum wajah tu. Padahal doa iftitah Nabi baca mula dengan wajah tu selalu. Faham? Malam ni retilah. Nah. Dah ada mazhab lain, mazhab Hanbali dah baca Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Faham? Kita ikut Imam Syafi'i. Faham? Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Dan Nabi tak baca, kita boleh baca tak? Jawabnya, tengok dulu Nabi larang tak baca. Tak ada larang belum tentu boleh baca. Faham? Kerana tak ada dalam hadis Nabi larang baca Yasin lepas takbir. Jauh kita boleh baca? Tak boleh juga. Tapi sahabat baca. Siapa dia? Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar.
Perdana Menteri. Dia ni anak Sayyidina Umar dan sahabat Nabi dan fuqaha Rasulullah, yakni ahli fiqh Nabi. Dan dia qadi, ilmu dia fiqh banyak, jadi qadi, tarah qadi besar. Faham? Satu hari dia semayang dengan Rasulullah. Seorang laki-lakinya pergi baca. Belum tu tak ada orang baca. Dia pergi baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kasira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi, baru baca iftitah. Lepas mayang Nabi tanya, laki-laki mana hak baca tadi? Allahu Akbaru kabira. Faham? Hak mana seorang kau pergi baca gitu? Faham? Nabi tanya. Maka bangun seorang laki-laki kita lah. Maka bacaanmu itu menunggumu di dalam syurga. Nabi jawab gitu. Hadis sahih. Kata Abdullah bin Umar, start pada hari itu aku tak pernah tinggal baca wajah tu dulu. Allah Al-Kabira dulu. Sebelum doa iftitah. Maka dipilih oleh Imam Syafi'i, sunat dibaca sebelum doa iftitah wajah tu. Faham lagi tak? Faham lah. Nak? Lepas tu ada ngajar dalam tali bising dalam internet, dia kata bid'ah tak boleh baca pula. Dasar kira tu orang gila. Bang. Nampak? Gila khinzir dia panggil. Nak jadi ustaz angkat roda. Ibnu Umar baca, dipilih oleh Imam Syafi'i, bukan Haji PI. Imam Syafi'i bukan dengar barak ambil. Dengar ambil tak? Dia kajian dulu. Bang. Dia Sultanul Fuqaha, alim fiqh, raja yang di Pertuan Agong dalam ilmu fiqh Imam Syafi'i. Faham? Dia geti ya. Nah, dia tengok sanad apa semua. Dia pun letak dalam mazhab dia, sunat kita baca sebelum doa iftitah Allahu Akbar, Allahu Akbar walhamdulillah katsira dulu, baru wajah tu. Tak mau baca sudah. Bila Imam Syafi'i kata sunat baca kerana anak Sayyidina Umar baca, anak Sayyidina Umar ni qadi Rasulullah. Dah mana betul dengan ulama ustaz-ustaz lah ni yang kata tak boleh baca. Bid'ah dalalah. Nak pakai ustaz lah ni yang tu dalam TV rokok tinggi tau. Kata Imam Ghazali waris juta orang ulama. Tak boleh banding ilmu Imam Syafi'i. Sejuta. Allah. Ulama zaman dia bukan ulama zaman kita sejuta. Faham? Zaman aku sejuta mari ulama, tak boleh banding ilmu Imam Syafi'i. Nak? Jadi Imam Syafi'i kata sunat, baca lah, tak mau baca sudah. Jangan kata bid'ah, tak boleh baca. Nak? Mu pandai pada Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i yang dia bawa bebek sapu. Imam Syafi'i. Kata Imam Hanbali, kana ashabul hadis ruquda wa aiqazahumus Syafi'i. Ulama-ulama hadis yang menghafal beratus ribu hadis sedang tidur, telah membangunkan mereka oleh Imam Syafi'i. Imam Hanbali kata tidur kan dia kok. Pasal imam-imam hadis ni dia hafal hadis. Dia tak cungkih hukum hak duduk dalam hadis, dia hafal je. Hak ni sanak ni sanak ni sanak ni beratus ribu. Hukum hak duduk dalam tu tak ada. Faham? Maka Imam Syafi'i mari waktu bik satu hadis je, puluh hukum waktu bik daripada satu hadis. Itu makna membangunkan ulama hadis oleh Imam Syafi'i daripada tidur masing-masing. Dia kata Imam Hanbali, bukan Haji Hanbali hak jabat SUK, bukan. Faham tak? Imam Hanbali beri gelaran. Nah, ulama yang begitu hebat. Bila dia kata gitu tak ada masalah. Tak boleh baca, tak boleh baca, tak boleh baca. Ngaji sikit BA Hona. Napa Siti. Setiap kali Nabi solat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Tiga yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca? Baca. Ogi kita.
Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.